Jika kita hendak membentuk punggung pelangan menjadi pejal dan paha yang langsing, ikutilah 5 langkah panduan berikut. Langkah pertama, lipatkan long girdle ke arah bawah. Langkah kedua, masukkan kedua-dua ibu jari anda ke dalam long girdle bermula dari tepi pinggang. Langkah ketiga, tarikkan long girdle ke arah atas sebanyak 3 kali, lalu tegangkan long girdle di bahagian pinggang. Langkah keempat, usap bahagian perut dengan tapak tangan anda ke arah atas sebanyak 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Langkah kelima, usap bahagian perut dengan tapak tangan ke tepi sebanyak 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Langkah-langkah tersebut boleh mengepiskan perut pelangan. Selain itu, tambah satu lagi langkah seperti berikut untuk melangsingkan bahagian paha pelangan. Masukkan tangan kita ke bahagian dalam paha pelangan, tolak dan angkat lemak dari bahagian dalam paha naik ke punggung. Dengan ini, terbentuklah punggung yang montok dan paha yang langsing. Selepas long girdle, kita hendaklah memakai waist snipper. Pastikan ribbon terletak di bahagian tengah, lalu balutkan waist snipper ke badan pelangan. Ukuran saiz yang standard adalah berdasarkan jarak 3 set mata atau jarak 3 jari kita. Kemudian, cangkuk waist snipper dari atas ke bawah lalu dibetulkan kedudukannya. Sekarang, sila ikuti 5 langkah ini untuk merampingkan garis pinggang pelangan. Pertama, lipatkan suku waist snipper ke bawah. Kedua, pelangan dikehendaki membengkokkan badan ke kiri dan kanan sebanyak 4 kali berturut-turut. Tolakkan lemak berlebihan ke bahagian atas. Ketiga, betulkan kedudukan waist snipper. Keempat, usapkan lemak badan ke arah atas sebanyak 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kelima, usapkan lemak badan ke arah belakang sebanyak 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dengan ini, terbentuklah garis pinggang yang ramping. Langkah kita seterusnya ialah pemakaian bra. Lipatkan waist snipper pelangan ke arah bawah. Selepas itu, tanggalkan tali bra asal pelangan lalu sarungkan bra DX. Ukuran saiz yang standard adalah berdasarkan jarak 3 set mata atau jarak 3 jari kita. Tanggalkan bra asal pelangan, lalu cangkukkan bra DX dengan kemas. Terdapat 5 langkah seperti berikut untuk menyelahkan payudara yang montok. Pertama, bongkokkan badan pelangan ke depan. Kedua, tarik tali bra ke atas bahu, lalu masukkan tapak tangan anda hingga ke bahagian lengan pelangan. Ketiga, tolak lemak dari bahagian lengan dan belakang pelangan ke dalam mangkuk bra. Keempat, sokongkan bahagian bawah payudara pelangan dengan tapak tangan anda untuk mengisi lemak ke dalam mangkuk bra sepenuhnya. Kelima, tegakkan badan pelangan lalu betulkan kepanjangan tali bra di atas bahu. Ulangi langkah-langkah yang sama di bahagian sebelah.
Seterusnya, betulkan kedudukan waist nipple supaya tegak dan tegang. Dengan ini, terbentuklah payudara yang montok. Sekarang kita memakai body shaper. Jika anda ingin menunjukkan bagaimana lemak belakang diratakan dan payudara ditegakkan, terdapat 3 langkah untuk diikuti. Pertama, bongkokkan badan pelangan ke depan. Kedua, tarik kedua-dua tali bra dan body shaper ke atas bahu, lalu masukkan tapak tangan anda hingga ke bahagian lengan pelangan. Ketiga, tolak lemak dari bahagian lengan, bawah ketiak dan belakang pelangan untuk memenuhi mangkuk bra. Ulangi langkah-langkah yang sama di bahagian sebelah. Dengan keajaiban inilah, body shaper dapat menampilkan lurah yang menggoda.